Video kali ini saya nak kongsikan pada anda bagaimana cara pelabur saham buat duit dengan right issue. Right issue merupakan sebuah corporate exercise ataupun corporate action yang dibuat oleh sesebuah syarikat listed company. Right issue bermaksud syarikat menawarkan saham baru kepada pemegang saham sedia ada dengan harga saham yang lebih murah daripada harga pasaran. Anda jangan keliru antara right issue dan bonus issue. Kalau anda belum tonton lagi apa itu bonus issue, anda kena tonton video saya lepas apa itu bonus issue. Dan secara ringkasnya, right issue dan bonus issue ni, right issue anda kena subscribe dan anda kena tambah modal untuk anda mengambil right issue tersebut. Kalau tak ambil pun tak ada masalah. Kalau anda nak ambil, anda kena subscribe dan anda kena tambah modal. Manakala bonus issue, automatik anda mendapat saham percuma. Anda tak perlu tambah modal. So itu antara perbezaan di antara right issue dan juga bonus issue. Kenapa syarikat membuat right issue? Ringkasnya, syarikat ingin mengumpul wang daripada pemegang-pemegang saham. Tujuan yang pertama, ingin membina kilang. Yang kedua, mungkin untuk membayar hutang. Yang ketiga, ingin mengumpul modal kerja untuk kembangkan syarikat. Jom saya tunjukkan pada anda satu case study tentang right issue sebuah syarikat. Pada part ni saya akan terangkan pada anda bagaimana right issue ni dia punya fungsi, macam mana kita nak kira. So jom saya tunjukkan pada anda. Kat sini anda boleh tengok, dekat sini adalah announcement-nya, dekat sini adalah chart saham tersebut. Yang mana kalau nak tengok harga saham untuk MNC ni adalah saham penny stock. Kat sini kita nak baca announcement-nya. Jom kita tengok. Kita tengok dekat description yang mana renounceable right issue sebanyak 750 juta new ordinary share. Maksudnya MNC nak terbitkan iaitu 750 juta something ni kepada yang nak subscribe. Dan dia juga bagi tahu sini issue price sebanyak 4 sen. Maksudnya harga tawaran untuk ordinary share right issue ni adalah sebanyak 4 sen. Dan bukan itu sahaja, dia bagi juga 250 juta free untuk warrant. Anda dapat mother share punya unit dan anda dapat juga warrant iaitu anak punya unit. So kepada yang belum tahu apa itu saham warrant, saya dah jelaskan pada video sebelum ni, anda boleh tengok. Dan dekat sini kalau anda tengok juga dia bagi tahu the basis of 3 right share together with 1 free warrant. So anda akan dapat 3 kali. 3 kali. Maksudnya kalau anda ada 1,000 unit, dia akan kali dengan 3. So anda akan dapat 3,000 unit. Dan bukan itu saja, anda akan dapat satu saham warrant. Kat sini anda tengok ex-date dia 14 April. Anda scroll kat bawah, dekat sini offer price dia adalah sebanyak 4 sen. Kalau anda scroll lagi kat bawah, inilah 3:1. Anda akan dapat 3 saham mother share dan juga anda akan dapat 1 warrant. Jom saya tunjukkan pada anda bagaimana cara untuk kita kira saham right issue ini. Sebagai contoh kat sini saya dah buat nota untuk anda supaya anda jelas dan faham. Dekat sini right issue, jika anda ada 10,000 unit saham MNC, so anda kena kali dengan 3. Sebab apa tadi? Dia 3:1. 3 adalah ordinary share, 1 tadi adalah saham warrant. So kalau anda ada 10,000, anda kena kali dengan 3, so anda akan dapat 30,000 unit right share. Dan anda layak membeli sehingga 30,000 saham baru. Berapa modal nak subscribe ni? Harga right-nya adalah 4 sen. Dan anda tadi ada 10,000 unit, so anda kali dengan 3, so anda 4 sen ni dikali dengan 30,000 unit, maksudnya modal anda yang perlu anda sediakan adalah sebanyak 1,200. 1,200 kalau anda nak subscribe. Kalau anda tak nak pun tak ada masalah. Selepas subscribe, harga asal tadi 10,000 unit, so right issue yang anda dapat tadi 30,000 unit. So total unit yang anda ada adalah sebanyak 40,000 saham. 40,000 unit
saham. Okay, saham warrant pula berapa anda akan dapat? So 30,000 unit right issue tadi anda kena bahagi dengan 3. Maksud anda akan dapat 10,000 warrant. Jadi anda akan menerima 40,000 unit saham MNC. Okay, sebab apa 40,000? Tadi anda ada pegangan 10,000. So anda nak subscribe 30,000, so tambahkan 2 ni, so anda dapat 40,000 unit saham MNC dan 10,000 unit saham warrant. Jadi secara ringkasnya, katakan anda beli saham ni pada asal 8 sen. Contoh. Ni dia dah bagi tahu right issue, ex date dia dekat sini. Okay, ini adalah ex date saham untuk MNC yang dia buat right issue kat sini. Sebagai contoh, anda beli pada harga 8 sen. Kita tengok kat mana harga 8 sen. Letak kat sini. Alright. Area sinilah lebih kurang 8 sen. Nampak ni? 8 sen. Jadi masa tu anda membeli sebanyak 10,000 unit. So anda kali dengan 8 sen. So masuk modal anda ketika ni RM800 dekat sini. Dan anda subscribe. Anda subscribe right issue ni iaitu 30,000 unit. So harga offer dia tadi 4 sen. So modal 1,200. So 1,200 kena tambah dengan 800. Jadi berapa modal keseluruhan saham anda ini? RM2,000. Jumlah saham anda 40,000 unit saham. Jadi puratanya berapa? So RM2,000 total cost daripada modal asal dan anda subscribe right issue 2,000. Okay, RM2,000. So bahagi dengan jumlah total unit yang anda ada, saham induk tadi 40,000 unit. So sebenarnya anda punya cost bukan 8 sen. Tadi asal kita beli 8 sen dekat sini. Okay, offer dia 4 sen. So sebenarnya kita punya modal untuk saham ni adalah 5 sen sesaham. So bukan jadi 8 sen. Sebab apa? Kita dah ambil right issue tu dengan offer harga sebanyak 4 sen. Jadi purata kos anda adalah turun daripada 8 sen kat sini. So total anda sebenarnya sekarang kos untuk seunit saham anda adalah 5 sen dekat area sini. Okay. Nampak dekat sini. Tadi sini kita punya modal kita beli 8 sen. So sekarang kita dah jadi average down sebanyak 5 sen. Okay, dan saham ni sekarang masih berada dalam keadaan yang turun lah. So inilah cara pengiraan untuk right issue. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang pelaburan saham, anda boleh hubungi saya kerana saya merupakan dealer ataupun remiser yang berdaftar. Jadi siapa nak buka akaun CDS dan trading account, boleh hubungi saya. Jadi tuan-tuan, inilah yang kita sebut sebagai right issue. Ada right issue ni, saham bila berlaku saja right issue, saham tu terus naik. Ada berlaku saham tu turun. Contoh macam ni. So kita nak kena faham, untuk kita membuat satu pilihan ataupun transaksi sama ada buy ataupun sell, kita nak kena faham saham ni macam mana kekuatannya. So untuk saham penny stock ni, saya tak galakkan untuk newbie. Apa itu penny stock? Adalah saham-saham yang harganya di bawah 30 sen. Kalau nak buat untuk right issue ni, kita cari saham-saham yang strong dari segi fundamentalnya, technicalnya dah ada confirmation, baru kita masuk untuk trading lah. Okay, so banyak lagi kaedah dan cara. Ini antara satu kaedah yang pertama, level yang pertama untuk kita faham right issue. Dan ada lagi next step untuk kita trade secara right issue ni. Ada cara dia untuk kita trading. Jadi siapa nak tahu lebih lanjut, jangan lupa tekan button subscribe dan sharekan video ni supaya lebih ramai lagi yang tahu apa itu cara trade menggunakan right issue.